Berikut adalah kempen kesedaran jalan raya di Malaysia. Jadi abang ada sedikit suggestion dekat sini uh, untuk dikongsikan bersama. Iaitu yang pertama, Highway Max dengan Highway Lata tak ada langsung lampu jalan. Macam mana korang buat lebuh raya tak ada lampu jalan? Yang pertama. Yang kedua, tak ada stesen isi minyak. Tadi abang dah kena pergi dengkin. Abang isi minyak dekat 4 kilometer di hadapan. Nasib baiklah motor tu ada minyak. Kalau motor tu tak ada minyak, abang tolak lah sampai dengkin kan. So yang kedua dia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia akan tambah 18 unit kawasan teduhan hujan. So kalau korang ride hujan-hujan tu, janganlah ride hujan-hujan kerana bahaya. Satu, korang boleh skidding. Yang kedua, korang boleh accident. Jadi terima kasih Lembaga Lebuh Raya Malaysia yang sudi nak tambahkan 18 unit lagi kawasan teduhan hujan. So daripada aspek sosial pula, pengguna jalan raya berasa tidak selamat ataupun kita rasa terganggu dengan perhimpunan permotoran. Kalau korang nak rempit, pergilah rempit dekat tempat lain. Jangan buat atas jalan raya, jalan lebuh raya. Sebab apa? Sebab aksiden. Jadi aksiden satu, lambat perjalanan satu, kita pula khawatir dengan nyawa-nyawa yang melayang. So jalan sesak, tol punca rakyat jadi mental. Jadi kita pun faham, kita pun tak nak bayar tol kan. Kita nak lalu jalan yang percuma saja. Kita tak nak lalu jalan tol sebab dah tak ada duit nak bayar tol. Tambah lagi abang dengan tak bekerja macam ni, lagi tak ada duit nak bayar tol. Okay. So yang keempat, kita akan tambah, kita minta jasa baik kerajaan Malaysia untuk tambahkan soundproof wall untuk kawasan yang terdedah kepada pencemaran bunyi. Jadi kita faham malam-malam korang tak boleh tidur, RZ lalu, SS2 lalu kan. Kita faham rempit-rempit semua nak lalu malam-malam. Jadi harap kerajaan tambahlah soundproof barrier yang korang pernah pasang satu ketika dahulu. Jadi ada dua lagi perancangan daripada kerajaan Malaysia sebagai tindakan pelan pembangunan infrastruktur lebuh raya dekat Malaysia ataupun jalan raya Malaysia. Yang pertama ialah cadangan untuk menaikkan speed trap daripada RM300 kepada RM500. Korang nampak dangerous driving, bawa laju 160km/h. Bukan kita tak perasan benda ni, tapi kita dah cuba educate. Kita dah tunjuk contoh yang baik. Kita bawa 100km je 1 jam. Orang sebelah bawa 160. Macam mana dia lagi laju kan? Dia buat Ferrari macam mana kan? So itu yang pertama. Yang kedua ialah penggunaan telefon bimbit semasa memandu ialah satu tindakan dangerous driving. Jadi kalau korang tahu dangerous driving boleh mengenakan pemandu di bawah Akta 119 bracket 2 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana denda kesalahan tersebut ialah RM300. Jadi pihak kerajaan sekarang ni tengah berbincang, penggunaan telefon bimbit ni pun akan dikenakan penalti sebanyak RM500. Jadi kita akan nantikan untuk bagaimana pelaksanaan akta trafik di Malaysia ini.